Korang tahu tak ini konsert apa? Ya, ini konsert pembukaan Muzium Firaun. Sekarang, di Mesir, tanah penuh misteri dan sejarah. Di sinilah terletaknya Grand Egyptian Museum, muzium Firaun terbesar di dunia. Dan akhirnya, selepas lebih 20 tahun menunggu, ia dibuka kepada dunia. Grand Egyptian Museum atau GEM terletak berhampiran Piramid Giza. Muzium ini dibina khas untuk menempatkan sejarah Mesir purba dalam skala yang belum pernah dibuat sebelum ini. Ia bukan sekadar muzium biasa, ini adalah muzium terbesar di dunia untuk tamadun Mesir. Pembinaan GEM bermula pada tahun 2002, namun projek ini mengambil masa yang sangat lama kerana saiznya yang luar biasa, teknologi canggih yang digunakan dan proses memindahkan ribuan artifak purba. Pembukaannya juga tertangguh akibat pandemik COVID-19 sehinggalah akhirnya dibuka secara rasmi pada tahun 2025. Di dalam muzium ini terdapat puluhan mumiah Firaun asli, termasuk Firaun terkenal seperti Ramses II dan Hatshepsut. Semua mumia dijaga dengan sistem suhu dan kelembapan khas supaya kekal terpelihara. Selain itu, ribuan artifak seperti patung, perhiasan emas dan sarkofagus dipamerkan dengan teknologi moden. Ada mumia yang berusia lebih 3,000 tahun, namun wajah dan bentuknya masih boleh dikenali. Ramai pengunjung mengatakan suasana di dalam muzium terasa sunyi dan misteri, seolah-olah sejarah purba sedang merhati kita. Selepas lebih 2 dekad menunggu, Grand Egyptian Museum akhirnya dibuka menjadi simbol kebangkitan semula sejarah Firaun. Kalau korang minat sejarah dan misteri dunia, tempat ini wajib masuk dalam senarai hidup korang.